Korang perempuan kalau ada 7 perangai ni, biasanya lelaki akan susah nak tolerate dengan korang. Yang nombor 7 ni paling ramai perempuan buat, dan secara tak sedarnya boleh buatkan lelaki tu jadi malas nak discuss apa-apa dengan korang. So korang kena tengok video ni sampai habis, sebab ujung video ni ada cara untuk ubah perangai buruk korang tu sebelum pasangan korang betul-betul give up. Sebelum tu korang follow dulu supaya tak terlepas info menarik kat akaun ni. Korang like dulu, share dulu supaya ramai orang belajar juga. Yang pertama, kau suka sangat uji pasangan kau. Kau sengaja buat dia jealous, kau sengaja lambat-lambat reply semata nak tengok dia kejar kau ataupun tak. Yang kedua, silent treatment. Kau ada masalah tapi kau diam je. Bila lelaki kau tanya kan, kau jawab tak ada apa-apa. Lepas tu kau expect dia tahu sendiri. Ketiga, kau suka ungkit benda-benda lama tau. Kau gaduh pasal benda yang sekarang ni, tapi kesalahan yang 2 tahun lepas tu kau ungkit balik. Dalam masalah yang sekarang ni tak settle pun. Keempat, kau suka compare dengan lelaki lain. Kau tak habis-habis cakap dengan pasangan kau, kawan saya yang lelaki tu boleh je buat. Lama-lama kan, lelaki kau akan rasa apa pun dia buat tetap tak cukup untuk korang. Yang kelima, depan orang lain kau lain, tapi bila berdua kau lain. Depan orang kau memang nampak sweet apa semua, tapi bila berdua kan, kau tak habis-habis rendahkan kau punya pasangan. Lepas tu kau remehkan pasangan kau. Keenam, kau buka aib relationship kau ni dekat social media. Kau gaduh sikit, kau terus update posting yang menyindir. Kau tak sebut nama pun, tapi kau sengaja buat posting tu untuk tuju kat dia. Dan ketujuh, kau tak hormat boundaries. Kejap-kejap nak check phone lah, baca chat. Setiap masa kau nak tahu dia dekat mana dengan siapa. Konon-kononnya sebab sayang lah, tapi bukan pun. Semua tu sebab kau ni jenis queen control je. So cara nak ubah, kau belajar cakap terus terang apa yang kau rasa. Kau jangan test-test. Kau tak payah suruh dia teka ke, kau tak payah gunakan orang lain untuk bagi dia jealous. Dia bukan pasal siapa yang paling pandai control siapa tau, tapi dia pasal siapa yang paling pandai communicate tanpa sakitkan hati sesiapa. Cuba korang jujur, nombor berapa yang korang pernah buat? Cuba korang komen.